kita teristimewa akan dipilih untuk menentang segala jenis kejahatan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk berdosa yang wujud di alam semesta. Mighty Change! Transformation. Pasti boleh berubah. Ya. Hello, wahai orang dah pernah dengar tentang video-video saya tentang P. Ramlee. Why? Dengan video lama saya S. Ramlee tu. Kali ni saya akan buat video tentang A. Ramlee. Ya, ni seorang lagi penyanyi tak pernah dibuat filem solo dia. Ya, katanya banyak muka yang sama macam A. Ramlee ni. A. Ramlee ni apa ni? Saya tak kenal sangat. Saya baru tahu selepas tengok ni tentang 3 konsert Ramlee yang tak pernah dibuat filem. Ya, sampai sekarang ni tak ada Ramlee yang baru ke? Bukan Ramlee yang nama panjang Ramlee yang nama huruf dia pendek saja. Untuk sekarang ni saya ada channel kedua yang nama Ramlee juga. Okey lah, sebut pasal Ramlee ni, jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng ya. Okey, sebut pasal Ramlee, aku dah tengok dah lagu-lagu dia. Bagus-bagus jugalah. Memang lagu dia bagus lah. Tapi ya, saya cakap apa? Ya, memang anda kena tengok sendirilah lagunya macam mana. Ya, kadang-kadang saya juga buat lagu banyak lah. Saya buat lagu banyak lah kadang-kadang. Jadi saya saya pun buat lagu jugalah untuk channel tu. Nanti saya akan buat lah lagu untuk channel YouTube ni juga. Nanti bila dah dapat handphone baru saya buat. Okey lah, sebab pasal tu jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng. Untuk A. Ramlee ni, dia memang dah meninggal. Yang khabar anginnya katanya ada ni orang yang wajah sama guna nama guna A juga. Ya, dia guna huruf A, tapi saya tak ingat nama dia apa. Okey lah, sebab pasal penyanyi ni, zaman sekarang ni banyak penyanyi. Zaman sekarang ni banyak penyanyi baru, penyanyi lama. Ya, ada juga penyanyi lama buat lagu sendiri guna karaoke, guna channel YouTube. Ya, zaman sekarang ni nak kerja jadi penyanyi bukan mudah tau. Apalagi cari rezeki pun susah. Okey, untuk orang yang tengah cari rezeki, saya sarankan jadi YouTubers dengan TikTokers sajalah. Ya, TikTokers. Kalau Facebookers, saya tak tahulah Facebook bagi duit ke tak. Rasanya tak. Dan saya dengar cerita Google bagi duit kalau buat video untuk tu. Ya, sila saja komen ya. Bye bye. Oh sorry, untuk A. Ramlee ni saya tak kenal sangat sebab tak ada filem tentang dia. Okey, semoga nanti adalah filem tentang dia. Ya, semoga nanti adalah penjelasannya tentang A. Ramlee ni. Kenapa saya kata seperti itu? Sebab saya memang tak kenal A. Ramlee ni. Bukan saya tak kenal, tak cukup maklumat tentang dia. Jadi saya tak boleh bahas berlebih banyak. Jadi saya boleh bahas sikit-sikit sajalah. A. Ramlee ni nak cakap, memang tak berapa terkenal sangat lah di saya. Saya memang tak kenal sangat sebab saya memang tak minat lagu. Tapi saya minat muzik je. Memang dulu masa tu saya tak kenal sangat. Jadi sila komen kalau anda baru tengok. Okey, siapa yang pernah tengok lagu-lagu dia, sila komen Saya ni dah lama dah tak tengok lagu dia. Sebab ya, dia ni bukanlah pelakon atau penyanyi. Kalau siapa-siapa tahu filem dia ada lagu, sila komen Sebab saya memang tak pernah tengok filem. Saya tak pernah tengok filem lama.
saya memang tak tengok filem. Jadi saya tak cukup maklumat. Katanya dia ni tak pernah muncul dalam filem pun. Untung zaman sekarang ni pelakon banyak, pelakon tak banyak sangat. Jadi penyanyi lama, penyanyi baru ke, penyanyi lama ke jadi pelakon. Ada juga pelakon ni yang tak mau jadi pelakon. Maksud saya ada juga penyanyi ni yang tidak mau jadi pelakon terus jadi penyanyi. Okey, sila komen kalau anda tahu apa-apa tentang A-Ramli ni. Untuk ni saya akan cari maklumat lebih lah. Saya sebenarnya tak cukup maklumat tentang A-Ramli ni. Ya, sila komen kalau anda tahu lebih banyak lah. Okey, untuk jalan cerita ni anda boleh buatlah sendiri. Okey, jadi untuk ni A-Ramli ni macam mana? Ya, saya pun tak tahu sangat. Yang saya tahu A-Ramli ni dia muncul tahun berapa pun saya tak tahu. Cari-cari maklumat tak jumpa-jumpa. Sila komen kalau anda tahu banyak. Okey. Ya, saya tahu pun selepas saya tengok konsert dia, video fakta dia adalah, tapi selepas dengar fakta-fakta dia agak bosan lah. Jadi tidak menarik mana pun. Sila komen kalau anda pernah tengok video-video fakta dia. Ya, yang saya tahu nama dia saja. Jadi saya tak cukup maklumat lah. Saya tak tahulah dia orang Kedah ke orang Perak ke apa. Ya, kalau wajah dia sila komen kalau anda pernah tengok ya. Untuk itu. Jadi untuk A-Ramli ni memang saya tak cukup maklumat lah. Jadi kadang-kadang saya tengok filem lagu je kadang-kadang sikit-sikit je. Jadi untuk ni siapa yang pernah tengok A-Ramli ni, saya pernah tengok lah video tentang dia menyanyi ni. Siapa yang tahu dia pernah muncul dalam filem lama sila komen ya. Maklum lah saya memang nak tengok penyanyi-penyanyi baru dalam filem baru. Ya, saya juga teringin juga nak tengok filem ni kalau dia dibuat filem. Tapi malam beribu-ribu sayang, saya tak kaya, tak banyak duit. Jadi sila komen ya kalau ada pekerjaan yang cukup. Yang sekarang ni saya pun tengah cari kerja. Saya juga kadang-kadang nak cari kerja macam kerepek lah, tu lah, ni lah. Kadang-kadang saya nak ajak juga jual kerepek dalam Shopee, maksudnya dalam TikTok. Ya, baguslah orang jual kerepek dalam TikTok, jual jagung dalam TikTok, jual krim dalam TikTok. Tapi mereka buat video biasa-biasa je. Cubalah buat video iklan sama. Okey, akan kugunakan tangan ini untuk menggapainya dan semangat untuk menghadapi apa yang akan menjelang. Akan ku kejar impian itu dengan penuh keazaman jiwaku.